Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya nak minta polis kontingen Pahang ni dedah kan. Pasal Mazlan Harun dengan Dapi dengan Zaini Zamsari kata nak bercerai ni, nama siapa? Siapa perempuan mana yang dikatakan nak bercerai dengan saya tu? Yang Zaini Zam ni mendesok apa benda nak bercerai-berai ni. Dia dengan Saha ni. Usaha dia Saha ni curi kereta warna hitam sebelum Saha ni jadi ahli parlimen. Si arwah Cikgu Manan tu ada lagi kan. Ada satu budak perempuan ni, dia konon-konon dia daripada Batam ni, dia kata itu kereta Saha tu. Yang aku tahu kereta hitam tu aku dapat mancing dekat kolam dekat Sungai Buloh. Masa tu tournament. Berapa tahun dia orang buat tournament tu untuk cabutan kereta wildfire tu tak dapat. Aku bawa satu budak bayi dalam umur 7-8 bulan tu dapat kereta kan. Lepas tu budak Indonesia ni dia kata itu kereta Saha. Aku tak kenal Saha mana satu Saha. Bila kita tengok, budak yang menyerang aku gitu. Yang menyerang kat SUK Pahang tu. Yang curi lembu dekat kandang dekat bawah seberang belah sana ni. Kan? Itulah kita nak minta Polri Resmok ni yang jumpa saya gitu. Lepas pada Siti Angah anak Sari ni, Zaini Zam ni, dia kata saya ni cerita dekat situ. Lepas pada tu dia curi kain baju hitam apa benda yang saya pakai gitu. Lepas pada tu yang si Nuraiti ni kena tangkap basah dengan satu perempuan dekat Lepoi ni. Lepas tu Mak Adi Mamat tu kena tangkap. Yang Sulak Ahmed tu kena tangkap. Yang saya pula sebelum apa benda yang kena tangkap tu, saya buat report polis pasal anak bini kena colek. Anak bini saya kena colek. Yang mencolek tu Zaini Zahri ni, dengan bantuan satu gerombolan askar kan. Dia fikir yang askar ni fikir saya jenis itu kat situ. Dia kata pasal dekat Lahad Datu tu saya ni penipu. Saya ni tak pernah sampai ke sana. Yang geng askar tu lah, termasuk komando lah. Komando yang mencuri lembu, mencuri kambing tu, nama dia Asmawi kan. Dia khabar dekat Lahad Datu dia curi kambing dengan lembu. Dia cerita dia tak ada yang kambing dengan lembu tu, tak silap saya dia curi dekat Lepoi Hilir ni kan. Nak khabarkan ayah dia ada lembu kambing apa benda ke. Dia cerita ni, dia cerita dengan Pak Usuk dengan Dapi ni, tak silap aku. Yang Dapi ni nak menegaskan dia ada kedai dekat situ kan. Aku tak faham kedai Dapi dekat mana. Tapi dokumen-dokumen aku tu memang kena rampas, memang kena curi dengan budak Fika ni. Dia bantu Zaini Zamsari ni, pemuda anak Sari ni curi barang-barang tu kan. Dengan Pak Usuk ni termasuk kedai, buka kedai dekat Kelang pun benda, dia duduk di Kelang. Yang Nurul Huda ni menyerang dekat hotel tu sebab kita duk ikut apa benda, ikut sidik. Sebab pengajar UiTM ni bagi tahu sidik ni mengganggu budak student dia. Sebab student ni selalu menghilangkan diri, tak ada dalam kelas dan tak ada dalam kos. Memang dekat Melaka itu memang kita tengok memang tak ada. Memang insiden yang pelik. Insiden yang pelik. Kita malah bagi tahu lagi benda tu berlaku apa kan.